Apakah dipanggil rutubah farj yang dikatakan najis ni? Hiya ma'ul abyad, mana air yang putih, mutaraddadun bainal mazi wal arak, dia pertengahan yang taradud antara mazi dan arak peluh. Ya, kedudukan dia tu putih, dia antara mazi dan juga arak. Mazi najis, arak peluh suci. Jadi di antara dua, yakhruju min bait batinil farj, dia keluar daripada batin farad perempuan, yang mana la yajibu ghasluhu, yang tak wajib basuh dia. Perempuan apabila dia mandi, ya, bila dia duduk bercangkung, mana yang zahir farad itu wajib dibasuh. Jadi air yang keluar tadi dipanggil rutubatul faraj, dia keluar daripada yang dalam, bukan yang luar tu yang wajib basuh. Maka yang dalam tu najis hukum. Kalau dia keluar lembapan tempat biasa wajib basuh, itu tidak najis. Ya, dia ada dua tu, rutubah tu ada dua. Rutubah faraj, iaitulah yang keluar daripada sempadan yang wajib dibasuh dalam, iaitu najis. Bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghaslu, menyalahi barang yang keluar mimma yajibu ghaslu, barang yang wajib dibasuh ketika mandi wajib. Dia bercangkung kan, ini benda sulit dan dia kena sebut. Sumpama kita mandi wajib juga. Mandi wajib, kita jangan keliru banyak. Sebab tu kalau kita tanya orang mandi hadas berdiri, dia tak duduk, sah tak? Jawab dia tak sah. Apa sebab? Dia masyrabah. Bila kita buang air besar, dia kerutan dubur tu, yang lembut tu, dia keluar kan. Bila kita bangun, dia masuk balik. Yang itu tu ulama fiqh meletakkan dia hadduz zahir, had zahir. Bila had zahir wajib dibasuh. Bila tak dibasuh, mandi hadas tidak sah. Bila mandi hadas tak sah, mayang tak sah, dia melarat habis. Itu penting, ini kita kena faham tu. Ya, iaitu masyrabah, benda yang lembut tu. Jadi kalau kita buang, kita duduk, kita tak teran sikit, dia tak keluar. Ya, dia tak akan keluar. Sebab dia kena duduk, dia teran sikit, yang keluar sikit lembutan tu, itu kena basuh ketika mandi hadas. Kalau tidak sah mandi dia. Sebab apa tak sah? Sebab yang itu ulama fiqh, fuqaha meletakkan dia hadduz zahir inda Syafi'iyah, di sisi mazhab kita Syafi'i. Maka kalau duduk, berdiri, memang dia tak terbuka ni. Dia kena cangkung. Begitu juga perempuan, bila dia bercangkung yang nampak zahir, ya, maka ketika itu wajib basuh. Maka air rutubah yang kawasan tu tak najis. Yang dalam tu kalau keluar itu najis. Ya, itu sebab dia kata rutubatil farj aikubun, iaitu ma yakhruju, barang bikhilaf ma yakhruju mimma yajib. Ya, bersalahan barang yang wajib membasuh, itu fa innahu tahirun, itu suci. Mana air yang keluar sempadan basuh tu, lembapan itu tak najis. Keluar dari dalam tu najis. Itu dia nak tahu beza dia.